ni gula dia ni panas-panas, pekat berlemuk lagi. Meh kita tapas sendiri. Oh berat ah. Ayah dia ni, susah mata ni. Ni ke kedai nasi Kak Awuk ala-ala Kelantan? Mesti ramai tak tahu lagi ke. Dekat KL ni ada mini Kelantan. Hok mana penuh dengan makanan Kelantan, penuh dengan orang Kelantan dan juga sini kata ni sugar Kelantan lah. Kak Arah. Oh ya, saya. Ni ke kedai nasi Kak Awuk ala-ala Kelantan? Lah adik baby rojo apa dia. Ni nasi Kak Awuk. Ala-ala nasi Kak Awuk. Maknanya air kecil-kecil, air gula gitu lah. Ya, duduk sini kan macam-macam menu ada. Supaya kita duduk Kelantan tu lah nasi lauk. Lepas tu makanan sarapan pagi. Lepas tu kuih pun ada kuih-kuih Kelantan. Jangan risau. Kau tak cari mesti kita tunjuk. Tapi yang paling famous ni tentulah nasi Kak Awuk kita. Kalau nak mari tu kena mari awak ke dok gini kena beratur. Ni orang Kelantan panggil menu ayam pedas. Kalau orang luar panggil ayam masak merah. Kita juga ada hati pedas digoreng selalu. Kekeli, kita ada daging goreng. Nampak belengah macam sedap ni. Ni adalah ayam goreng untuk kita top up. Meh kita top up sendiri. Oh berat panas-panas ni. Hari ni kita nak berdiri nasi. Ni kuah dia lah. Kerja lambat ni ya. Main nak buat. Baru nak OT. Biasa ni. Biasa je. Ni kuah dia lah. Kuah ala-ala Kak Awuk. Ayam goreng, ayam tikai. Apa buku lagu ni? Ni sambal. Sambal dia ni sambal nyekik orang panggil. Nyekik pori bubuh ni. Apa nak makan ni? Dia lah portion dia lah. Mana cukup lekat belakang sambal, ayam berserta. Dia ada gula hok serta dengan kopeh ni. Kalau tengok ni gula dia ni panas-panas, pekat berlemuk lagi. Tak nyakut lah kalau tak ada take off bank di sisi kita. Malah nak kecap banyak. Lapar dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak rasa. Ni ada timun. Kita ambil sambal. Kita cobek ayam. Tengok ayam yang besar-besar. Okey, halu-halu. Susah mata ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Panas-panas lagi ni. Ayam dia pun tak kerah pun. Lembut, juicy. Sambal pula syahdu. Terbat rindu makan dekat Kelantan tu. Jadi, saya awak tu mana nak rasa, marilah ke kedai Kak Awuk ni. Dia buka dari pukul 7.30 pagi sampai pukul 3. Tapi ingat, ni bukan kat Kelantan dah. Ni dekat Pantai Dalam, Kuala Lumpur. Jemput-jemput makan. Saya awak, janganlah mari hari Jumaat. Sebab apa? Hari Jumaat ke, dia tutup kedai dia. Kak Arah agak berhimna nak pakai goni ni. Walaupun pakai lipstick, pakai lagi goni. Lah, untuk mengekalkan kelembapan, rasa fresh mulut ni. Sebab apa? Kita pakai dah lipstick ni, kita pakai lip serum pula biar nampak glowing, nampak berkilat pipi kita ni. Barulah nyelah gitu. Lah diibig kat cara lah mulut kita ni. Macam pakai ni ambil ni. Lah, lip serum pun je dah pakai. Patutlah glowing molek. Jelah dah kita ni. Jadi ingat, janganlah hari Jumaat. Kalau sajalah memang kedai tak buka hari Jumaat deh. Okey, kalau saya nak tahu, nasi Kak Awuk terletak di mana? Okey, kalau dari KTM Pantai Dalam, dia di tengah-tengah sahaja. Yang mana kalau di kanan saya ni adalah Jalan Gasing lah. Kedai dia ni nusuk sikit deh kat belakang ni.